Dia scammer, bila dia tiru kita, dia bukan tiru satu tau, dia tiru semua. Basically dia ada WhatsApp channel, Yes. dia ada website, Yes. dia ada katalog, dia ada Ruby kedua. Lepas tu basically dia punya WhatsApp business dia tu, semua exactly sama. Dalam WhatsApp business dia ada katalog. Lepas tu dia ada channel lagi. Yes. Lepas tu dia ada website lagi. Yes. Dan dia ada payment gateway lagi, bro. Yes. Dia ada payment gateway, tapi payment gateway dia boleh tekan pergi direct ke WhatsApp lah. So ganas lah untuk cara tiru ni. Banyak agak. Dia lupa, dia run ads kan? Dia run ads Kat Facebook. Ya, dia run ads kat Facebook. Itulah punca yang macam mana kita punya Sofia dapat screenshot. Dia run ads. Lepas tu dia ada Facebook page, dia ada Facebook account. Advance gila. Dia memang basically dia memang dah pilih kita orang untuk dia tiru. Kau cuba bayangkan bro, scammer run ads kot. Bangga je, faham tak? Jom, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, klik link dekat bio. Jangan lupa follow. Dia run ads, dia ada Facebook page, dia ada Facebook account, dia ada WhatsApp channel, dia ada WhatsApp business, dia ada buat website. Telegram je mungkin dia tak ada. Mungkin ada juga kita tak jumpa. So basically untuk ditiru kita ni, dia buat 7 benda. Bapak ganas. Ni yang kita tahu. Tapi alhamdulillah lah, so far tengok website pun dah down, channel pun dah delete. Lupa 8. Dia ada katalog bro. WhatsApp katalog, upload satu-satu. Rajin tu. Mungkin dia dah ada untung kat situ kot. WhatsApp katalog dia dah delete. Tapi yang sekarang ada dia punya nombor. Cuba try tekan nombor dia jap. Ada. Tak tekan. Still ada gambar icon lock. Still ada katalog kat situ. Penat kot nak delete satu-satu. Ya kot, penat lah kot. Sebab saya tengok ada lagi kita. Ke kamu lupa nak delete? Tengok ni. Ada lagi. Kan? Tunjuk kat kamera macam tunjuk kat saya. Mengamuk tigang. Nombor kita tutup lah. Ke nak biar? Okay, ni dia punya sebiji je. Nampak ke korang? Nampak tak? Lepas tu dia ada juga everything. Tengok dia tulis lagi description je. Dia tulis kita punya apa tu yang nombor syarikat. Apa dia? SSM. Lepas tu alamat pun semua ada. Alamat SSM. Lepas tu kita punya ni lagi website. Lepas tu dengan kita punya tagline, Wise way to luxury apa semua tu kan. Semua ditiru. Buka sampai 8 sampai 5. Open now kat sini tulis. Open now. 8 pagi bro dia buka kedai. KLCC pun buka pukul 10 tau. So macam tu lah. Dah habis kamu nak promote sangat. Kena kan. Saya nak message dia lah. Hi, are you guys open now? Can I come? Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, klik link di bio sekarang.